ada satu waktu yang sunyi tetapi penuh rahmat. Itulah waktu sahur. Hendaklah kamu semua bersahur, kerana sesungguhnya pada sahur itu ada keberkatan. Walaupun sedikit, tetap ada keberkatan. Waktu ni rasa dekat sangat dengan Allah. Keberkatan itu bukan pada banyaknya makanan, tetapi pada ketaatan. Dan dari sahur bermulalah kekuatan hari itu. Ya Allah, berkatilah sahur kami, kerana di sebalik sahur ada keberkatan yang besar.